Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur Allah setelah kita baca kisah, dua kisah lain ni tuan-tuan ni dalam kitab tu Sabah lagi. Semoga Allah telah memberi kita taufik dan hidayah untuk kita ambil iktibar dan amalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada kaum-kaumnya, dan juga beri dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita amalkan sama-sama lah. Kita ada dua kisah ni tuan-tuan ni, dua kisah. Kisah yang pertama ni, bab yang pertama itu kan, dakwah Nabi kepada perhimpunan. Bab yang pertama, dakwah Nabi kepada perhimpunan. Kisah yang pertama, dakwah Nabi SAW kepada kabilah-kabilah di Mina. Dakwah Nabi SAW kepada kabilah-kabilah di Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala takwan syukrana min ghadaina rahmatika ya rahman. Abdul Sari Sadri wa Sayyidi Amri wa Nizatan Musalim Fukali. Allahumma inni as'aluka iman yang fi'ah wa nasmin faidah balak. Kisah pertama, dakwah Nabi SAW kepada kabilah-kabilah di Mina. Sayyidina Rabi'ah bin Ibad radhiyallahu anhu kata, pada satu ketika aku bersama ayahku balik di Mina. Pada masa itu aku masih seorang kanak-kanak remaja. Rasulullah SAW datang berdiri di perempatan kabilah-kabilah Arab lalu bersabda, "Wahai Bani Fulan, sungguhnya aku ini Rasul Allah SWT yang diutuskan kepada kamu. Aku memerintahkan agar kamu menyembah Allah SWT dan jangan kamu menyekutukan sesuatu dengannya, dan hendaklah kamu meninggalkan semua Tuhan lain yang kamu sembah selain daripada Allah SWT, dan supaya kamu beriman denganku dan kamu membenarkan daku, serta kamu semua dilindungi daku, sehingga aku boleh menjelaskan apa-apa yang Allah telah utuskan daku membawanya." Sayyidina Rabi'ah bin Ibad radhiyallahu anhu kata, di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki juling, namun dia seorang tetapan. Rambutnya mempunyai dua tocang, dan dia memakai suit pakaian dari Adin, nama tempat di Yaman. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai daripada bicara dakwahnya, lelaki itu boleh berkata, "Wahai Bani Fulan, sungguhnya lelaki ini mendakwahkan kamu hanya supaya kamu meninggalkan Lata dan Uzza dan meninggalkan sekutu-sekutu kamu daripada kalangan jin, daripada Bani Malik bin Ukasi. Lalu datang kepada bid'ah kesesatan yang dibawanya, maka janganlah kamu mentaati dan mendengarnya." Sayyidina Rabi'ah bin Ibad radhiyallahu anhu kata, "Aku bertanya kepada ayahku, wahai ayah, siapakah lelaki yang mengikutinya dan membalas apa-apa yang dia katakan?" Ayahku menjawab, "Itulah dia, pakciknya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib yang dikenali dengan Abu Lahab." Kisah yang kedua tuan-tuan ni. Kisah yang kedua, dakwah Nabi SAW kepada jemaah-jemaah di Mina. Kisah yang kedua ni, dakwah Nabi SAW kepada jemaah-jemaah di Mina. Mudrik berkata, "Aku telah melakukan haji bersama ayahku. Apabila kami sampai di Mina, kami dapati di sana ada satu jemaah. Aku bertanya kepada ayahku, 'Jemaah apakah ini?' Ayahku menjawab, 'Itu lelaki yang telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Sebenarnya dia ialah Rasulullah SAW yang sedang mendakwahkan manusia
Wahai manusia, ucaplah oleh kamu la ilaha illallah, nescaya kamu akan percaya. Haris bin Haris Gamidi radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pada satu masa berada di Mina, aku telah bertanya kepada ayahku, jemaah apakah itu? Ayahku menjawab, mereka itu berkumpul di samping seorang lelaki daripada kalangan mereka yang telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Lantas aku mengamati lalu mendapati Rasulullah SAW mendakwahkan orang ramai kepada mentauhidkan Allah SWT, sedangkan orang ramai menolak dakwahnya. Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu kata, aku telah melakukan haji di sana. Rasulullah SAW telah mendakwahkan orang ramai kepada Islam dan para sahabatnya sedang didera. Aku berhenti melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu masih belum meluk Islam, sedang mendera seorang hamba perempuan kepunyaan Bani Amir bin Mu'ammal. Kemudian dia pergi kepada Zinirah dan melakukan deraan yang sama kepadanya. InsyaAllah tu dua kisah Nabi SAW berdakwah di Kota Mina. Satu dakwah Nabi SAW kepada kabilah di Mina, dan satu lagi dakwah Nabi SAW kepada jemaah di Mina. InsyaAllah kita dengar, kita ambil iktibar dan sampai kepada orang lain. Tutup dan tasbih kepada Allah SWT. Subhanallah kita asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.